السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat-Nya ke atas kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkatan-Nya di dalam majlis ilmu kita pada malam ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan-Nya ke atas kita semua, dan mudah-mudahan diterima segala amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Rasanya yang tu hadis yang ke-28 tu, belakang dia saya tak habis lagi sebenarnya. Kan di belakang tu punya keterangan tu kan. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala. Kata Musannif rahimahullah taala, itu sambungan daripada kitab itu, iaitu pada muka surat 80 tu. Itu di bawah tu lah, iaitu apa baris daripada atas. Namun kenyataannya bukan demikian. Macam tu. Iaitu kata musannif rahimahullahu taala, namun kenyataannya pada yang di atas tu, azan, menepati sah yang pertama, bersegera pergi ke masjid dan mengerjakan sembahyang isyak subuh dalam berjemaah tu, yang tersebut atas tu, ramai orang yang menolak dalam melaksanakan amalan-amalan ini. Jadi amalan-amalan ini iaitu daripada azan, daripada menepati pada sah yang pertama, pada bersegera ke masjid, dan yang tersebut pada yang atas. Jadi ramai orang yang dia tolak pada melaksanakan amalan-amalan yang tersebut. Sedangkan Nabi SAW sudah sebut, iaitu pada hadis yang kita baca yang telah lalu, iaitu kata Nabi SAW, seandainya orang mengetahui ataupun orang mengetahui akan betapa besarnya pahala azan dan juga menepati pada sah yang pertama pada sembahyang jemaah itu, dan mereka akan buat undian daripada amalan tersebut. Tapi oleh kerana ramainya dia tak ambil daripada perkara tersebut,
maka ada di kalangan kita yang akan dia tolak menolak. Akan yang dia tak bagi duduk awal-awal lah. Kalau kata sah yang pertama tu dia nak duduk sah yang di belakang-belakang, sah kedua, sah ketiga, sah keempat, ataupun sah tu ada kosong, tapi dia bagi orang lain duduk. Akan seperti mana Nabi SAW sebut pada kata orang yang duduk di sah yang awal ni, itu malaikat akan Allah dan juga malaikat akan berselawat ke atasnya kan, pada itu pada sah yang pertama. Bahkan sah yang paling baik adalah sah yang pertama bagi lelaki adalah sah yang pertama. Tetapi oleh kerana sebahagian daripada manusia akan sebahagian daripada orang dia tidak mengetahui daripada kelebihan tersebut, maka di situ berlakunya tolak menolak. Tak apalah mundurlah depan. Mula duduk. Mula aku nak duduk belakang sekali. Duduk ambil peluang untuk duduk di sah yang pertama tu. Ataupun kalau kita tak dapat duduk sah yang pertama, kita ambil daripada pahala azan tu sendiri. Kalau sekiranya bila dia tak lambat hari tu dia lambat, ataupun kata hujan dia sangat lebat, maka dia sampai takkan dia tunggu bila juga, marilah. Dia ambil tugas tu. Kerana pahala besar bagi orang yang melakukan azan dan juga duduk pada sah yang pertama. Jadi kata musannif, namun kenyataan yang di atas tadi ni bukan demikian. Maknanya tak ada pun orang nak ambil peluang. Bahkan berlakunya tolak menolak ke dalam pada melaksanakan daripada amalan tersebut, daripada azan sah yang pertama, bersegera ke masjid, dan juga perkara-perkara yang disebut pada yang atas. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, terkadang kalau ternampak sah pertama atau sah hadapan itu kosong, masing-masing mempersilakan akan orang lain untuk memasukinya, iaitu sah pertama. Kadang-kadang berlaku kata penolakan itu, dia tak mahu kata nak buat daripada amalan yang tersebut, yang kita sebut tadi ni, maknanya sama ada daripada azan tu sendiri ataupun pada sah yang pertama tu. Kadang berlakunya adanya sah kosong, tapi dia tak ambil peluang. Ataupun sah di hadapan tu kosong, tapi dia mempersilakan orang lain. Contohlah kita kata dia mari waktu maghrib tadi, sah depan tu kalau ikut dia awal marinya. Tapi dia mari ada kosong, ada orang lain lagi mari, dia tak apa, mungkin duduk depan, duduk belakang. Duduk belakang imam ke, ataupun duduk sah yang pertama ke, maksudnya sah yang kosong. Sepatutnya dia duduk. Kerana dia sampai dulu, dia duduk, tapi dia mempersilakan orang lain. Maka lepas dia punya pahala tu akan dapat pada orang yang duduk. Dan kata musannif, padahal dalam masalah seperti ini, maknanya seperti kata tolak menolak, samalah juga pada kata tolak menolak di antara siapa hak nak jadi imam, siapa hak nak duduk depan, ataupun siapa yang nak jadi imam kan. Itu juga termasuk daripada masalah daripada kata tolak menolak tadi ni adalah dihukumkan dengan makruh. Jadi kalau kata kita dah yang mari awal, maka kita lah yang duduk di hadapan. Dan orang yang mari kemudian duduk pada sah yang kedua. Kalau ada sah di depan tu masih lagi ada kosong, maka duduk di depan. Kalau kata tak ada lah kosong di hadapan, maka duduk sah yang kedua, tiga dan juga yang seterusnya. Cuma nak bagi tahu kata sah yang pertama ni adalah kelebihan besar daripada sah yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan juga yang keempat. Begitulah juga kalau kata pada ketika itu imam kan tak ada. Imam tak ada, mungkin pada hari itu kita kata hujan yang sangat lebat, yang menyebabkan imam tu dia mari lambat. Maka kita yang ada dulu dan waktu sudah masuk, dan kita yang ada dan azan pun telah pun berkumandang, maka kita yang ada
Maka kena jadikan seorang tu jadi imam. Jangan tolak-tolak. Mu naik. Mu kan, mu awal lagi. Mu naik. Aku lambat. Jadi seorang kena tentukan jadi imam. Kerana kalau tolak-tolak tu dihukumkan dengan makruh. Samalah juga pada waktu kata duduk dalam keadaan sah tamam. Jadi di mana orang yang duduk pada sah tamam ni pahala yang sangat besar. Iaitu tamunya Allah dan juga malaikat selawat bagi dia. Selawat ni dengan mohon keampunan bagi dia. Yang kedua adalah sah yang paling baik bagi lelaki itu adalah sah yang pertama. Kan? Untuk sah yang pertama. Maka kata musannif rahimahullah taala, peluang itu mesti kita rebut. Dan jangan diabaikan. Peluang yang ada tu jangan kita sia-siakan. Kan kita dah lah sokmo-sokmo lambat dah lah. Kita sokmo-sokmo lambat lah. Dan sokmo-sokmo pun kita dapat sah yang kedua, ketiga dah, yang ke belakang sekali. Maka kalau ada hak peluang kata ada sah tu yang awal, maka kita duduk sah awal. Itu adalah yang lebih baik. Adalah yang lebih utama kita dapat pahala daripada kita duduk pada sah yang pertama. Ingat kita mari awal lah, tapi kita meraihkan orang lain. Melainkan kalau kata ada orang yang sungguh kalau kata ada orang yang besar-besar pun kan, kita yang hak awal, kita duduk pada sah yang pertama. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, maka kita peluang itu jangan kita abaikan, kerana itu adalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala nak beri pahala yang besar bagi kita. Maka kata musannif, sebaliknya ada pula orang yang ketika makan beramai-ramai ia tidak berkenan mempersilakan orang lain untuk mendapatkan habuan yang lebih banyak daripadanya. Beza lah. Kalau kata dalam bab ibadah ni kita suka suruh orang dulu. Contoh kita kata pada sah pertama tu lah. Sah yang pertama ni, kita kalau boleh nak berebut lah kan, ataupun mungkin lepas. Bak mu awal, aku mui lambat lah. Aku kalau semua pun duduk belakang gitulah. Duduk belakang-belakang, kan, duduk. Maknanya hujung-hujung lah aku duduk. Tapi kalau bak makan, dia tak sila, dia tak akan suruh orang yang mari lambat tu. Tak apa, aku kedia, tak apa, ambil lah. Kan bayar kalau kita nak jumpa gitu lah. Kalau bak makan ni, dia ke mana pun, dia akan kira cara dia. Dia tak cara kau orang lain. Dia tak cara kau lihat. Dia tadi duduk dapat makan ke, ataupun ada nasi ke, ataupun ada tempat duduk, dia tak cara. Dia cara siapa? Cara diri dia. Siapa takut kalau kata dia tak cara diri dia, boleh jadi dia tak dapat makan. Kan dia tak dapat makan. Dia cara ke dia. Dia tak cara kan, tak kira lah. Hak mari tu Tok Guru kan, ataupun orang yang kelamaan kan, ataupun ustaz ada mengajar situ kan, dia tak cara, dia cara ke dia. Dia bulu cedok ke dia tak cara, dia tak tanya kan, dia tak kira nak alih, nak ulu bagi makan kan, ataupun nak tanya kan, apatah lagi nak bukuh bagi ke guru hak mari tu lah, tak cara ke dia. Tapi kalau bak ibadah ni, bak hak kata pahala besar ni, dia tak ambil. Ada silakan. Ni berlaku kan, ada orang yang tidak ada apa pengetahuan tu, maka dia akan ambil ni. Dia akan ambil hak benda yang dia rasa pada dia tu itu adalah satu perkara yang besar bagi dia. Sedangkan hak perkara dia buat itu adalah merugikan bagi dia. Tapi orang yang ambil manfaat tu, maka dia akan dapat pahala yang besar kan, seperti mana pada sah yang pertama. Kan, ni berlaku pada kita ni berlaku. Kalau bak makan, dia memang laju sungguh lah. Kan saya pernah banyak kali lah kita pergi mengajar pak-pak yang ni, yang orang sedia makan, dia ada orang kan, dia ada orang jenis dia makan. Waktu kata makan satu hak kan, waktu kata makan tu satu hak. Waktu kata hak nak buku kan, waktu kata nak buku dengan makan, dia dua sekali. Satu maknanya dua adalah satu. Dia hak makan, hak buku. Kan ada orang ni dia jenis makan dia, hak dia makan tu satu lah kan, makan, lepas tu buku lagi.
Jadi makan dengan buku ni dia cara dia tak cara langsung hak mari. Sepatutnya bila orang hak yang mari di tempat kita, maka kita kena meraihkan hak orang mari dulu. Bukan kita bercara kita ni bercara tak. Dia bercara dia. Dia bercara dia akan, lepas tu hak buku dia tak kira hak mari. Contohlah kita kata ustaz duduk mengajar itu, cara kan ustaz tu ada buku ada plastik ke tak. Kadang-kadang hak ustaz tu kadang-kadang hak ustaz yang hak nama buku ni kadang plastik tu ikat pun tak. Plastik tak ada. Ustaz minta maaf banyak kami plastik tak ada. Ustaz pegang gitu buat balik. Ustaz tu kena buat pegang balik. Dia tu nampak kata dia tak cara. Kadang-kadang ada orang dia tak cara gitulah. Ustaz tu kena buat balik. Saya banyak kali kena. Kalau kita pergi pak kuliah hak dia buat makan risau. Satunya plastik tak ada. Bila plastik tak ada, kadang lauk tu dia nak bagi. Kadang lauk tu kadang hak bagi sungguh-sungguh lah. Kadang getah tu tak ikat, dia suruh kita pegang balik. Ustaz pegang gitu, tak apa kau dia buat balik. Kadang berminyak, kadang tita pula kena berminyak. Kita nak cara ambil pun tisu, nak sapu pun. Ustaz cara gitulah. Kan? Dan ada juga kadang-kadang dia nak bubuh tu, kadang tak tahulah dia nak bagi kita kedok tak tahu. Dia bubuh ni memang bubuh sampai melapor-lapor sampai nak ikat tak boleh. Tak tahulah, mungkin dia nak bagi sungguh ke ataupun dia menyebar ni maknanya paksa ke apa. Mungkinlah. Dia bubuh ajak. Lepas dia ikat tak boleh. Tu tak ada plastik. Tu kita nak kali dah kena. Kita kata kalau kata nak bagi, kata tak mau bagi, tak apa tak payah bagi tak apa. Nah, senang. Kita tak elok balik lah. Hidup kita nak kena pegang sampai habis je punya tangan-tangan. Banyak kan kita ada lagi pak-pak gitu. Pasal boleh kadang benda ibadah dengan benda hak yang berkenaan pada kita ni kadang dia lebih gemar pada hak yang benar. Pada dia rasa itu adalah yang bagi dia itu adalah yang tidak merugikan. Tapi hak kalau hak lain itu tak apalah, nanti kejadian lagi ada. Kan. Sebab itulah kata Musa ni, maknanya kalau kata ada orang kalau dalam bak makan beramai-ramai ni, dia tak sila pula orang tu. Dia akan dia dulu. Dia tak akan kata tak apalah aku ambil lambat-lambat tak apa, sakit tak lagi. Kalau ada lah, tak ada sudah. Dia tak ambil, dia tak pakai hak tu. Dia pakai kalau kata aku tak mau kata hak tak ada tu, aku nak pakai hak ada. Dia tak pakai kata hak tak ada. Kalau kata pakai hak tak ada, tak ada. Tak boleh makan. Tapi dia pakai hak yang ada. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, padahal dalam keadaan seperti ini kita sangat disuruh untuk melebihkan dan mendahulukan orang lain. Kalau kata dalam bab makan, maka kita ni disuruh kalau lebih-lebih lagi kita ada orang yang mari pak kita, maka kita kena mendahulukan dia dulu. Nak tengok luka dia tu lekat ke ada. Air ada ke ke dia. Air basuh tangan ada ke ke dia. Lauk cukup ke tak. Hak kalau kata kita nak bukuh ke dia tadi tu plastik ada ke tak, getah ada ke tak. Jangan jangan kita nak bagi kat dia tu benda hak tak lekat lah. Ataupun kita nak bagi makanan kat dia tadi, kalau kata ada hak lebih kita nak bagi kat dia, jangan duk cara kata nak bagi tapi tak lekat. Tu satu. Yang kedua, kita jangan nak cara kata hari kalau bagi kat dia kita tak cukup balik. Jangan bercara hak tu. Kan ada orang jenis itulah. Jenis itu kalau bagi kat ustaz wakil lagi habis tak cukup ambil makan. Dia tak bagilah. Dia tak bagi tak pun tak ada buku. Satu habuk pun tak bagi. Balik itu. Satu pun balik kan. Balik-balik gitu. Tak ada benda nak bagi. Pasal apa dia kata sagi kalau tak buku. Kalau buku sagi tak cukup. Padahal banyak. Makanan tu banyak. Kadang-kadang buah. Kan bazir. Patutnya dia yang siapa yang hak menguruskan, siapa yang hak ada dalam tersebut, maka dia kena cara tu. Cara supaya makanan tadi tu kalau kata yang hak mari di tempat kita tu siapa? Kan kalau dia tutup guru kan, ataupun orang yang kena maaf kan, ataupun orang yang mari tempat kita lah. Maka kita yang buat makan, maka kita kena mendahulukan dia. Dengan duk cara ke kita dak kan. Kadang kita dia tak kira lah siapa hak mari. Kalau boleh dia dulu makan. Biar dia kenyang dulu, baru duk cara. Baru duk cara ke hak kita ni. Kadang
Duk tunggu siapa dia nak bercara ke apa. Sebab itulah kata, dalam hal kata makanan ni, kita kena mendahulukan, kena melebihkan dia. Bukanlah kata melebihkan dia tu sampai kata, kita ni kena duduk cokong, kata tak boleh makan ke apa, tak. Kita dahulukan buh kat dia, lepas tu kita ambil, makan. Kami di pondok gitulah buat kan. Mana siapa yang mari tempat kita arahkan bagi pelajar-pelajar kan, dan kita sendiri berguru, kita akan makan dan kita akan pengirim masuk nasi tu dalam mulut, tetamu tu suap dulu. Kata tetamu tu suap dulu dalam mulut, makan apa baru kita buh. Baru kita buh. Dan kita ajar pelajar-pelajar kita, kalau tetamu yang mari kan, tolong dahulukan dia, mana hak tak cukup, mana hak tak ada, apa semua saling dulu. Tu baru betul cara dia. Bukan kata kita bercara kita. Kalau bercara kita, tu kalau cara hak kita tu, kalau dalam ibadah begitu, dia sama gitu lah. Dia jadi maknanya, dia apa begini, dia lebih ke orang lain. Dia lebih orang lain dalam ibadah, tapi dalam bab dia akan lebihkan pada dia. Padahal dalam Islam, kita kena melebihkan orang yang disebut kata tetamu. Maka kita kena mendahulukan dia dulu. Bukan kata kita. Kalau kata kita kan, memang sungguh orang. Kalau makanan tu banyak, memang sungguh kita dapat. Kan yang hak tadi tak ada apa, tak ada benda. Sebab itulah kata, orang yang akan nampak, ataupun orang yang ada ilmu, orang yang akan tahu pada perkara ibadah itu diberi pahala yang besar. Salah satunya adalah duduk pada sah yang pertama, pahala azan tu sendiri, duduk sah yang pertama, segera ke masjid kan, dan juga dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, itu adalah pahala yang besar. Maka dia akan mendahulukan diri dia dulu, dia tak akan mendahulukan orang lain. Begitulah kata, dalam apa ibadah yang lain, kita yang mendahulukan. Kalau kata dalam bab muamalah, contoh kita kata dalam, seperti mana kata musannif ni, maknanya kata dalam bab kita makan, maka kita mendahulukan orang lain. Bukan kata mendahulukan diri kita, tapi kita mendahulukan orang lain, iaitu orang yang menjadi tetamu bagi kita. Kan, barulah betul dengan cara pada jalanan. Sebab itulah musannif buat umpama ni, kata kalau hak bab ibadah ni, kita kadang-kadang kita berlebih kurang. Tapi kalau dalam bab hak yang memberi kebajikan bagi kita, ataupun yang kita tak memberi nampak rugi bagi kita, maka kita akan dulu yang akan buat. Tu salah je punya cara kata kita mengolohkan daripada ibadah kita. Mendahulukan tetamu tu juga termasuk daripada ibadah juga. Itu termasuk daripada ibadah umum lah. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, amalan-amalan yang disebut di dalam hadis di atas. Amalan-amalan yang disebut di dalam hadis di atas, iaitu pada azan, menepati pada sah yang pertama, bersegera ke masjid, mengerjakan sembahyang isyak dan subuh dalam berjemaah. Agar kita sebut dulu, orang yang hak sembahyang berjemaah, satu, dia dapat 27 kali ganda pahala. Satu. Yang kedua, dia dapat dia punya kelebihan daripada sembahyang berjemaah itu sendiri, iaitu dia dapat dua kelebihan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dia daripada sifat munafik. Iaitu orang yang ada dalam sembahyang, dalam sembahyang berjemaah tu sendiri. Maknanya Allah Ta'ala beri pahala tu bagi dia. Kerana dia mendirikan sembahyang dengan secara berjemaah. Kenaknya kita dengan istiqamah lah dengan amalan tersebut. Kan? Baik. Maka kata musannif, amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis di atas ialah perkara yang berkaitnya dengan kesempurnaan sembahyang yang merupakan tiang kepada agama kita, dan berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin.
Jadi dalam hadis ini dan juga amalan-amalan hak dia disebut tadi pada azan, pada menepati sah yang pertama, bersegera ke masjid, mengejarkan sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah, dan juga amalan-amalan yang lain ini kita sebut tadi ni, itu adalah berkaitan dengan kata kita menyempurnakan pada sembahyang, yang mana sembahyang itu adalah tiang kepada agama kita. Untuk kita nak menyempurnakan daripada sembahyang kita, di antara salah satu daripada perkara-perkara yang hak termasuk dah pada sembahyang, daripada sembahyang itu adalah azan itu sendiri, dan juga pada sah yang pertama. Itu di antara pada kata menyempurnakan sembahyang yang dia adalah sebagai kata tiang kepada agama kita. Dan juga berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Dan dalam hadis ni juga amalan yang menjadi yang hak berkait juga pada ibadah kita, iaitu dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Maknanya sembahyang jemaah ni juga termasuk daripada hak perkara yang disebutkan dalam hadis ni. Kerana sembahyang jemaah ni adalah sembahyang yang sangat akan dituntut bagi kita. Bahkan disebut dengan sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat, ada sebahagian disebutkan kata dengan sunat kifayah lah. Banyaklah dengan di antara hukum-hukumnya. Yang utamanya adalah fardu kifayah. Jadi walaupun fardu kifayah, tetapi dituntut bagi kita dengan sembahyang berjemaah itu sendiri. Kerana seperti mana yang kita sebut tadi, pada sembahyang jemaah itu ada beberapa kelebihan yang kita dapat daripada sembahyang berjemaah itu sendiri, dan juga dia juga adalah merupakan syiar bagi kaum muslimin. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, oleh itu amalan-amalan ini, maknanya amalan-amalan kata azan itu sendiri, pada menepati pada kata sah yang pertama, segera pergi ke masjid, mengerjakan sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah, dan juga fardu yang lain secara berjemaah, sangat perlu untuk diperkemaskan dan disempurnakan. Jadi amalan ini maknanya kita perlu pada kita untuk kita memperkemahkan dan juga untuk kita mensempurnakan. Kalau azan, kita sempurnakan azan itu sendiri. Kalau saf, maka kita sempurnakan saf kita tu dengan kita penuhkan pada saf yang pertama. Dan juga pada amalan-amalan yang lain, di mana pergi ke masjid, menjaga sembahyang secara berjemaah tu, kita buat dengan secara teratur, dan kita buat dengan secara penuh dengan disiplin, dan juga penuh dengan kesempurnaan daripada sembahyang itu sendiri. Maka kata musannif, kalau di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang ketinggalan dari menghadiri sembahyang berjemaah selain daripada orang-orang munafik atau orang-orang Islam yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Kalau kata di zaman Nabi SAW, tak ada orang yang ketinggalan daripada menghadiri pada sembahyang jemaah itu sendiri. Kalau hak tinggal pun adalah di kalangan orang-orang yang munafik. Kalau orang munafik ni, dia tak pergi kepada sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh, tak silap. Macam ada sembahyang subuh, sembahyang isyak dengan sembahyang subuh, ataupun sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak dengan sembahyang subuh, tak silap. Dia orang munafik, dia tak ada pada sembahyang jemaah ni, tak ada. Orang munafik ni siapa? Orang munafik itulah maknanya orang yang pada zahir dia menyatakan tentang kata Islam, tapi di belakangnya sebalik. Jadi orang yang tak hadir pada zaman Nabi SAW, orang yang tak hadir kepada sembahyang jemaah ni, maknanya di kalangan orang yang
munafik ataupun orang yang di kalangan yang mempunyai keuzuran yang ketara. Maknanya keuzuran yang uzur syarak lah. Maknanya sakit yang tak dapat nak dipisahkan, ataupun kesukaran yang tak dapat nak dipisahkan, agar maka dia tak pergi kepada sembahyang jemaah. Tapi orang yang hak sihatnya dan juga yang tidak mempunyai keuzuran, semuanya akan berada di sembahyang berjemaah. Di antara salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tak pernah tinggal sembahyang jemaah di belakang Nabi SAW. Cuma satu ketika sahaja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia terlewat, bukan kata tertinggal. Kita boleh kira lah kan, tertinggal dengan terlewat ni, tertinggal paling banyak, bukan terlewat, tertinggal tu paling banyak. Kita tak nampak dia punya kelebihan daripada sembahyang jemaah tu sendiri lah, kelebihan tu. Tapi kalau orang yang nampak kelebihan tu sendiri, dalam apa jua keadaan pun dia akan hadir kepada sembahyang jemaah tu. Saya ingat waktu duduk di pondok dulu, Tok Guru ni dia nak bagi pelajar-pelajar ni supaya jangan tinggal sembahyang jemaah. Kita duduk pondok ni, macam kami pondok, dia punya apa panggil ni, peraturan dia tak macam macam sekolah ni dia ada peraturan. Jadi maknanya waktu jemaah ni ada dia punya ketua sama akan panggil, ataupun waktu siang kena pergi dah. Kalau di pondok ni dia banyak lebih kepada berdikari, maknanya kita atas kita sendiri untuk kita nak pergi. Kadang-kadang ada juga yang tak pergi pun jemaah tak pergi. Duduk di pondok tapi semayang lah, cuma dia tak pergi semayang, tak pergi jemaah. Jadi Tok Guru ni dia nak bagi pelajar-pelajar ni supaya tak tinggal pada sembahyang jemaah ni, dia pergi walaupun dalam keadaan hujan sekalipun, dengan payung sekalipun, tapi dia pergi. Kita bila tengok Tok Guru tu dalam hujan pun pergi, kan hujan tu maknanya lebat mana pun ada masjid. Kita lebat hujan, tak apa, duduk pondok dulu lah. Tunggu dulu lah. Tunggu tu hak jadi masbuk. Tu dalam masbuk tu belakang, bukan kita seorang, ada 3-4 orang lagi belakang masbuk. Tunggu awal nama ke masjid, dia akan mari awal. Walaupun hujan, lebat mana pun, kilat mana pun, tetap ada juga di masjid. Kerana apa? Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita. Sebab kalau kata kita nak tanggung dengan amalan-amalan yang lain tu, banyak dah kita tinggal. Kalau kata nak ukur dengan sembahyang malam, tak dah lah. Sembahyang malam tu boleh kira lah kita berapa kali hak kita bakit lah. Maka kita nak ganti ataupun nak tapung balik hak malam yang kita buat pada waktu malam tu, kita tak sempat tu lah sembahyang jemaah ni lah. Tapi kalau sembahyang jemaah pun tak ada, lepas tu sunat pun tak ada, bangun pun bakit waktu malam pun tak ada, maka apa lagi pahala hak kita nak bawa. Kan? Jadi sebab itulah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni satu ketika dia pernah terlewat, bukan kata tertinggal tapi terlewat sedikit. Tak silap pada waktu asar, tak silap. Dia bila tertinggal, terlewat, maka ketika mana sampai di masjid, sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia waktu kata dia terlewat itu, maka dalam perjalanan kita ni kalau ni sepak ke tak, kan sepak ke tak nak sembahyang, kan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepak ke tak. Jadi ketika mana dia sampai, maka masih lagi ada lagi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak selesai lagi sembahyang, maka dia pun sebut kata alhamdulillah. Kan dia yang kita sebut dalam sembahyang, kan pada lafaz kita sebut, pada lafaz yang lain kita sebut dengan Allahu Akbar kan. Iaitu takbiratul ihram kita sebut Allahu Akbar, dan juga takbir intiqalat pun kita sebut dengan Allahu Akbar. Jadi pada bangkit daripada rukuk kepada i'tidal saja kita sebut dengan Sami'allahu liman hamidah.
Jadi hak yang bermula dengan Sami Allahu liman hamidah itu berlaku dalam peristiwa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terlewat sedikit, iaitu pada waktu asar tak silap. Terlewat sikit, dan pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sebut kata dengan Alhamdulillah, maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, iaitu dengan sebut kata, sebutlah wahai Muhammad dengan kata Sami Allahu liman hamidah, kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar bagi hamba-Nya yang memujinya. Maka sebab itulah disyariatkan dengan kita sebut kata pada lafaz bangkit daripada rukuk itu dengan Sami Allahu liman hamidah. Dari peristiwa akan menunjukkan kata siapa-siapa yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengar akan pujian tadi. Itu nak menunjukkan kata sahabat juga orang yang tidak meninggalkan daripada sembahyang sembahyang berjamaah itu sendiri. Dan termasuklah dengan sahabat-sahabat yang lain dan juga kaum muslimin pada ketika itu tidak meninggalkan sembahyang. Jadi boleh tahu kalau kata hak tinggal tu dua, sama ada yang tinggal itu adalah orang munafik ataupun hak tinggal itu adalah di kalangan orang Islam yang mempunyai keuzuran. Kalau nisbah kita zaman kita sekarang ni banyak orang lah. Bukan kata hak sakit, hak saja malah pergi pun ada lah. Tak mungkin sebab tak dan ataupun dia malah ke, ataupun dia tak ada rasa lagi nak kita macam lah. Dia tak ada rasa nak pergi main jemaah. Jadi kita tak apa amai rumah luar amai nanti-nantilah. Ada masa yang sesuai pergi. Jadi kita sekarang ni boleh kira lah yang pergi tu ataupun yang sampai kepada sembahyang jemaah tu kan boleh banyaklah dia punya dari segi sudut tu banyak. Cuma kita nak bagi kitanya bila kita sebut kata sembahyang jemaah ni seboleh-bolehnya kita istiqamah untuk kita dapat dengan sembahyang jemaah itu sendiri. Pahala yang besar dan kita boleh menggantikan daripada amalan-amalan kita yang lain. Walaupun kata kita dengan sembahyang jemaah lah, tapi nak moleknya kita buat di samping kita buat sembahyang jemaahnya, sembahyang sunatnya, malam kita bangkit itu lebih baik lah. Cuma nak menambahkan pahala kita tak ada pahala yang jahat lain lah kan. Buat tu malam tu kita tak bangkit dah, ni lah hak yang sembahyang jemaah tu sikit. Baik, habis itu. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, itu maknanya pada zaman Nabi SAW tidak ada orang yang ketinggalan daripada menghadiri pada sembahyang jemaah tu sikit, melainkan daripada orang yang munafik ataupun Islam yang mempunyai keuzuran yang sangat ketara. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, bahkan ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang terpaksa dipimpin oleh dua orang anaknya. Kan anaknya iaitu anak sahabat ni, untuk dapat hadir sembahyang jemaah. Dan ada di kalangan sahabat Nabi SAW tak silap, namanya Zaid bin Harisah tak silap. Dia suruh anak dia pimpin pergi ke masjid untuk sembahyang jemaah. Kan ni sungguhlah makna iman tu kuat. Kita ni iman, al-imanu yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita tu naik, kadang-kadang iman kita tu turun. Hak turun tu ya kadang jadi malas sungguh lagi. Bila dia naik ni, dia awal lagi sampai ke masjid awal. Masjid tak buka lagi, lampu dia buka lah. Tu maknanya iman tengah naik. Iman tengah naik, iman dah tengah apa? Tengah cah tu. Kalau iman dia pada waktu tu dia tak berapa nak cah sangat, kena mari hujung-hujung. Kalau boleh hujung-hujung tengok orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habislah maya di rumah. Tu maknanya dia punya iman dia tu dia punya cah dia tu tak kuat. Tapi orang yang iman dia kuat, maka dia akan sampai lebih awal. Bahkan kalau kata lambat ni kat mana pun dia pergi juga akan untuk dapatkan sembahyang berjemaah dengan imam. Begitulah sahabat kan Nabi SAW, dia suruh anaknya pimpin bawa pergi ke sembahyang jemaah. Kata silap iaitu Zaid bin Harisah. Maka tuan boleh tengok dalam sirah.
Itu tak silap namanya Zaid bin Harisah, tak silap. Dia suruh anaknya bawa pergi, pimpin bawa pergi kepada sembahyang berjemaah. Kenapa ni? Sahabat nampak akan kelebihan daripada sembahyang berjemaah tu sendiri. Pahala yang sangat besar. Kita kira lah 27 kali dengan 5 berapa puluh ribu kita boleh dapat daripada pahala tersebut. Dan kata musannif, tetapi di hari ini banyak masjid-masjid yang kosong dari sembahyang berjemaah. Masjid hari ini kita boleh kira lah. Kadang ada satu saf, kadang tak sampai satu saf, kadang ada satu saf lebih sikit, dan kadang-kadang tak sampai satu saf, ada 2-3 orang saja. Imam bila atau siap hak tu lah ada. Sebab demo ni memang dia ni lah, memang dia kerja tu lah. Kalau tak ada ni memang tak hidup tu tak ada. Ada juga lah. Maknanya zaman kita ni gitu, masjid nak cari ramai tu payah. Tapi kalau kata lain daripada masjid ni ramai kan, kita boleh tengok lah di sekeliling kita, kita boleh lihat kan, petah lagi dalam majlis-majlis ilmu kan, petah lagi lah. Kalau masjid tu mayan tak ramai dah, majlis ilmu lagi lah, lagi tak ada orang. Kita ni kira ada juga ramai juga lah. Saya pernah pergi satu tempat majlis ilmu, waktu mayan tu tak ramai dah, waktu ngaji lagi tak ada. Ada 2-3-4 orang duduk. Tu pun dia dengar pun dia dekat dengar, dia tengok berapa kali tengok jam. Tengok jam dulu bila nak habis. Oh, kita tu bergerak lagi ni. Kan. Kita ni ramai juga lah, lumayan lah. Itulah zaman kita gitulah. Masjid tu dah tak ramai lah. Pergi ngaji pun dia kira asal ada. Kalau tak ada, memang tak ada tu. Kan. Menunjukkan kata orang tak nampak akan kelebihan tu. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, dan banyak pula masjid yang hanya dihadiri oleh orang tua atau pegawai-pegawai yang sudah pencing sahaja. Hak tu ramai. Sebab kadang-kadang orang muda ni kata tak apalah, biar orang tua-tua pergi dulu. Sebab orang tua-tua ni kebanyakan dia tak lama lah masa dia. Dia dah fikir orang tua ni tak lama. Hak dia tu tak kira lama ke tak lah. Dia fikir orang lama. Ataupun yang pencing dah, lama-lama duk bekerja apa semua. Itu saja hak dia nampak. Padahal kita juga sepatutnya sampai ke masjid. Maka dari kerana itulah, marilah kita bersama menegakkan syiar umat Islam ini, dan insya-Allah dengan itu kita akan dikurniakan kemenangan yang pernah diberikan kepada generasi dahulu. Sebagaimana generasi dahulu ni, Islam tu sangat kuat, Islam tu sangat kukuh, akidahnya sangat kukuh, kan, melalui daripada amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya terjaga, akhlaknya terdidik, peribadinya terdidik, muamalahnya baik, sebab mengikut daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah zaman kita pun, kita kena jadikan hak apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa yang hak kita dah dapat, maka kita kena laksanakan, kita kena amalkan supaya kita dapat daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebagai penerus kepada generasi kita yang akan datang. Bayangkanlah kalau kata benda ni tidak menjadi satu perkara yang panjang pada generasi yang akan datang, boleh jadi satu ketika nanti kan masjid ni memang tak ada orang tu. Bahkan pengajian-pengajian pun memang tidak ada. Maka sebab itulah kan kita ambil dia punya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita letakkan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandukan jalan kita ke arah jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di kalangan golongan orang yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita pada hadis yang ke-28. InsyaAllah kita masuk pula nanti pada hadis yang ke-29. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.